Sebab itu bila datang Ramadan, betulkan niat kamu. Baca Quran kamu untuk siapa? Zikir kamu untuk siapa? Tadarus kamu malam-malam untuk siapa? Pi tarawih untuk siapa? Hati-hati habis mayang tarawih selfie. Alhamdulillah 20 rakaat lagi malam ni. Tinggal 6 orang je. Alhamdulillah Allah masih pilih saya. Pasal apa nak habaq kat orang? Pasal nanti orang boleh puji makcik ni jangan main-main ni 20 rakaat 30 hari ni makcik ni. Tahu mana? Dalam dia doa selalu. Seronok orang puji. Di mahsyar Tuhan tak tulis. Dia tanya Allah, saya pi tarawih. Saya ingat tiap-tiap tahun pasal apa tak tulis. Kamu ke tarawih untuk orang puji kamu? Kamu semayang 20 rakaat? Bukankah kamu dah dapat pujian tu? Dia kata ya, dah dapat. Allah Ta'ala kata, itulah habuan kamu. Orang dah puji, selesai. Aku tak bagi apa. Yang aku bagi hari ni apa sahaja yang kamu buat kerana aku, bukan kerana dunia dan kerana orang lain.